Okay guys, so hari ni kita jumpa lagi satu ular, Trimecerus sabahi fugata. Jadi jom kita tengok ular tu dari dekat. Jom tengok ambil gambar. Okay guys, so ni ular dia. Kita tengok dari dekat. Jom tengok ambil gambar. Ini jantan, ini betina. Jom kita tengok macam mana kita nak beza antara jantan dan betina pada dekat lah. Okay, kalau kita tengok antara dua ni, kita boleh nampak yang satu tu dah ada line dekat sisi badan berwarna merah dan putih. Yang lagi seekor ni tak ada. So yang ada tu adalah jantan bagi Trimecerus sabahi fugata, dan yang tak ada ni adalah betina bagi Trimecerus sabahi fugata. Jadi untuk spesies ni yang menariknya, kita hanya boleh jumpa di tanah-tanah tinggi. Maknanya kalau kita cari contohnya mana, macam Kuala Lumpur, hutan-hutan Kuala Lumpur tu susah nak jumpa lah, kecuali kawasan tu tinggi, lebih daripada 600 ke 800 meter dari aras laut. Cara untuk ID dia, kedua-duanya berwarna hijau, cuma jantan ni lebih gelap lah, untuk betina tu dia lebih cerah. Yang ni hampir dewasa, jom kita tengok saiz dia, tak jauh beza lah, tapi maksimum 2 jari. Ini baru dalam saiz 1 jari. So kawan-kawan kita dah ambil gambar, so ni kita buat video lah. Cuma sebab kita tak ada lampu, sekejap kita cuba lampu ni. Okay, so dari sini kita boleh nampak lah perbezaan ketara kan antara dua ni. Okay, so selain daripada tu, spesies ni dia memangsa haiwan-haiwan hutan lah, seperti tikus, but mostly burung lah, sebab burung kan duduk atas pokok. Yang ni pula memang spesies ular pokok, dan ular ni taburan dia kat satu Malaysia. Tapi kita ada terbahagi pada 3. Yang ni Trimecerus sabahi fugata dekat peninsula Malaysia ataupun semenanjung Malaysia. Kemudian kita ada Trimecerus sabahi yang hanya ada dekat Sabah, dan lagi satu Trimecerus sabahi buniana yang hanya ada dekat Pulau Tioman. Tapi yang Pulau Tioman tu menarik lah. Saya pun sepanjang 10 tahun saya berjinak-jinak dalam dunia pengularan ni, saya tak pernah jumpa lagi Trimecerus sabahi buniana ya. Dan yang menariknya untuk buniana tu, dia berwarna biru bagi jantan dia. So tengok lawa betul ular ni. Kalau orang kata ular kapak tu bahaya kan, tapi jangan pergi daripada depan lah, sebab dekat je ni, nampak dekat. Tapi dia buat tak tahu je, asalkan kita jangan sentuh dah, dia sangat relax. So itu saja untuk spesies ular kapak Sabah. Kita jumpa lagi selepas ini.